Berapa maintenance untuk korang memiliki modal Moka 110? Jom kita tengok. Kalau macam untuk warna hitam dengan warna pink, korang boleh dapat harga bulanan dia serendah 165. Tapi kalau korang pilih warna biru, warna hijau, warna oranye, korang boleh dapat serendah 145 sahaja. Untuk kapasiti minyak dia pula adalah 4.8 liter. Yang ini kalau korang nak isi tangki penuh dalam anggaran RM50 hingga RM60 sahaja. Yang ini kan sekali isi dia boleh pergi sampai 220 km. Untuk bahagian servis, setiap 2000 km, apa yang korang kena tukar? Korang kena tukar satu botol minyak hitam dan juga satu botol gear oil. Yang itu anggaran dalam harga RM59. So, setiap kali korang servis tu, motor boleh bertahan dalam 2000 km ataupun 2 bulan. Kalau macam untuk insurans dengan road tax, korang punya setahun tu anggaran dia dalam RM302. So, kalau dibahagikan dengan 12 bulan, dia akan jadi RM25 sahaja. Ingat tahu, iaitu anggaran sahaja. Jadi, kos anggaran yang korang perlu keluarkan untuk maintain motor ni adalah dalam RM270 sahaja. So, siapa-siapa yang berminat boleh tekan link dekat bahagian bawah tu korang. Kita ada macam-macam warna. Okay? Jangan lupa kena share, komen dengan like. Kita buat review motor yang lain. Bye-bye.